Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke episod terbaru Kenapa Sirim Podcast. Saya Arif, hos anda untuk hari ini. Seperti yang kita semua tahu, tahun 2025 adalah genap 50 tahun penubuhan Sirim. Justru episod kita pada kali ini kita nak menyingkap juga peranan Sirim yang untuk lebih mendalam lagi lah. Jadi hari ini kita berasa sangat terhormat kerana kita ada seorang tetamu yang cukup istimewa yang mana menjadi figura yang cukup hebat lah dalam Sirim ni, iaitu saya kenalkan Dr. Faridah Hussein, Ketua Meteorologis di National Meteorology Institute of Malaysia ataupun singkatannya NMIM. Minta maaf doktor, saya nervous jumpa doktor ini. Boleh doktor cakap hai kepada kita punya pendengar dan penonton? Okay, hai, saya Faridah daripada NMIM. Terima kasih doktor kerana sudi meluangkan masa jadual yang cukup busy. Saya percaya dah nak hujung tahun ni, tapi doktor ambil masa sedikit dengan kita untuk bercerita sedikit berkenaan dengan NMIM. Jadi doktor, sebelum kita menyelami topik yang akan dibincangkan yang lebih mendalam, pastinya penonton kita ingin berkenalan, ingin tahu juga latar belakang doktor, pendidikan, kejayaan doktor bermula di mana. Boleh doktor ceritakan sedikit? Boleh. Okey, silakan doktor. Okay, saya mulakan dahululah asal saya dari mana. Saya berasal daripada Taiping, Perak. So bersekolah juga di sana. Early education saya di Convent Taiping. Dan seterusnya saya melanjutkan pelajaran untuk bidang ijazah di UKM Bangi, dan setelah complete ijazah, Sirim telah nampak saya di situ dan telah menawarkan untuk saya sambung pendidikan saya ke peringkat master ke Brunel University di West London. Okey, degree dalam kos apa tu? Degree saya sains. Okey, bidang sains. Lepas tu master juga adalah bidang sains, dan selepas balik daripada master setahun di UK, balik saya berkhidmat dulu dengan Sirim. So dalam perkhidmatan, sekali lagi Sirim menawarkan saya untuk meningkatkan pendidikan saya ke peringkat PhD, dan saya masa tu saya dah berkeluarga dan sebagainya. So saya memilih UKM sekali lagi sebagai tempat untuk saya sambung PhD saya. UKM di hatiku. UKM di hatiku. Kalau di master di University of West London. Yes, West London. West London di bahagian mana tu? Brunel University, West London. Okey. Dia dalam zone 6. Zone 6. Okey. Still allowance masih London ni allowance. JPA allowance London. Tahun bila tu? 1997 lah. Okey. Adik kejayaan doktor sebenarnya bermula sebelum ambil master ataupun selepas? Selepas master. Selepas master. So selepas master saya balik, saya masuk dalam Sirim, dan masa tu perkhidmatan saya dah bermula lah dalam Sirim, and then sehingga sekarang ni total perkhidmatan saya dalam Sirim dah 28 tahun. 28 tahun. Dan saya difahamkan doktor sebelum Chief Meteorologist adalah salah seorang CEO di anak syarikat kita juga. Betul. Saya memang kerjaya saya bermula di NMIM. Okay. So di NMIM sehinggalah pada tahun 2021 ada keperluan untuk pengurusan memindahkan saya ke salah satu subsidiary di dalam Sirim, iaitu Sirim Calibration. So saya adalah CEO di situ selama 3 tahun plus lah macam tu, and then selepas tu saya balik semula ke NMIM. Okey, sangat bervariasi, sangat berwarna daripada UKM ke London. Yes. London kembali balik ke UKM. Cinta UKM di hatiku. UKM di hatiku, Sirim di hatiku. Sirim di hatiku. Perkhidmatan hampir 30 tahun? Hampir 28. 28 tahun. Dan insya-Allah tak ke mana-mana lah. Insya-Allah. Setia di sini. Walaupun interview dalam hidup saya cuma interview kerja nak masuk Sirim. Lepas tu masuk Sirim dah tak pernah pergi mana-mana interview untuk cari pekerjaan lain lagi. Faham. Okey doktor, kita dah perkenalan, kita dah tahu sedikit latar belakang doktor, which is yang saya rasa sangat impresif. Jadi kita terus ke topik kita yang utama. Okey, macam saya nyatakan tadi, tahun 2025 ni cukup istimewa kepada Sirim. Jadi dalam meraihkan pencapaian tu, ramai yang mungkin ingin tahu lebih lanjut berkenaan dengan NMIM. Mungkin mereka dengar berkenaan dengan NMIM, tapi dia belum tahu lagi secara mendalam peranan NMIM
mandat NMIM untuk negara dan juga rakyat Malaysia? Saya cubalah terangkan secara ringkaslah apa mandat-mandat NMIM yang telah diberikan oleh kerajaan kepada kita. Sejak penubuhan NMIM ni, sebelum pada penubuhannya tu dia dinamakan sebagai unit meteorologi di dalam SIRIM pada tahun 1978. So sejak daripada itu mandat utama NMIM adalah untuk memastikan pengukuran yang tepat dan juga pengukuran yang seragam kepada seluruh Malaysia. Itu adalah mandatnya. Dan mandat ini juga turut termaktub di dalam akta. Untuk pengukuran di Malaysia kita ada akta. Ianya adalah Akta Sistem Pengukuran Kebangsaan, iaitu Akta 675. So dalam akta ini dinyatakan bagaimana fungsi-fungsi NMIM ini untuk memastikan keseragaman pengukuran tepat dan sebagainya, bagi memastikan ekonomi, memastikan perniagaan dan juga fair trade. Orang kata among the rakyat ni tadi, fair trade berada di dalam akta ni tadi. Itu akta utama, Akta 675. Yang keduanya, NMIM juga terlibat untuk Akta Timbang dan Sukat. So Akta Timbang dan Sukat ini adalah di bawah KPDN. So untuk Akta Timbang dan Sukat ini, NMIM berperanan sebagai custodian, menasihat dan sebagainya berkenaan dengan pengukuran untuk memastikan di dalam perdagangan dalam negara, perdagangan kita adalah perdagangan yang adil. Maksudnya peniaga-peniaga tidak semudah-mudahnya untuk menipu kepada pelanggan, dan tujuannya adalah untuk memastikan pelanggan tidak tertipu. Itulah telus tidak tertipu. Itulah pentingnya perdagangan yang adil. Dan NMIM juga ada pelbagai lagi akta-akta yang terlibat kepada NMIM, seperti akta polis, akta custom, JPJ dan sebagainya. Semua ini adalah melibatkan perundangan, dan kita bila ada saja pengukuran yang memerlukan ketepatan pengukuran, dia akan kembali kepada NMIM sebagai tempat rujukan. NMIM ni adalah makmal pengukuran untuk negara, National Meteorology Institute for Malaysia. That is NMIM. Dan capability pengukuran NMIM juga bukan sekadar diiktiraf di peringkat dalam negara. So kita ada pengiktirafan dalam negara untuk kualiti dan sebagainya. Tapi kita punya capability, which is Malaysia punya capability, bila kita go tu ni, kita akan pergi ke Malaysia punya capability ni juga diiktiraf di peringkat antarabangsa. So which is Malaysia telah ada menandatangani perjanjian di peringkat antarabangsa, CIPM MRA. So with this capability di negara kita dipaparkan di platform di peringkat global. So seluruh dunia boleh melihat apa capability, ketepatan pengukuran Malaysia dan sebagainya memang ada dipaparkan di peringkat global. So itulah that's how lah kita memastikan ketepatan pengukuran dalam negara. Daripada apa yang kita Dr. terangkan tadi, apa yang saya boleh katakan bahawa peranan NMIM ni untuk organisasi-organisasi yang paling besar sehingga kepada even pekedai runcit. Ya, betul. Yang mana timbangan-timbangan yang ada di semua tempat harus mendapat pengukuran yang tepat bagi perdagangan yang adil. Jadi kalau saya timbang beras ke kilo ke, dia kena tepat. Betul. Kita kena pastikan 1 kilo adalah 1 kilo. Dan 1 kilo di Perlis, kuantitinya sama dengan 1 kilo di Johor. Kuantiti 1 kilo di Malaysia mesti sama dengan kuantiti 1 kilo di Thailand, sama dengan di Singapura, sama dengan di Indonesia, sama dengan di US dan seluruh bahagian di dunia ini. Kuantiti bukan harga, kuantiti. Kita tak bercakap pasal harga, itu kuantiti. Harga adalah hak masing-masing. Ya, betul. Jadi maksudnya kalau tak salah saya, kalau macam tu petrol station yang pump tu
pun harus diukur dengan tepat. 1 liter bersamaan dengan 1.99 mengikut budi. Betul. Mengikut budi tiada di bawah NMIM lah. Okey, betul. Di bawah kerajaan. Tapi liter tadi tu. Liter tu yang penting di bawah NMIM. Dan NMIM tidak pergi direct ya. Dia tidak pergilah mengukur penimbang-penimbang di pasar raya ataupun pam-pam minyak. Syarikat KPDN telah melantik syarikat-syarikat untuk memastikan ketepatan tersebut. So, NMIM akan memastikan pengukuran yang dilaksanakan oleh syarikat-syarikat ini adalah tepat. So, tanggungjawab NMIM adalah kepada syarikat-syarikat tersebut. Dia mesti mendapat direct ketepatan pengukuran tu dengan NMIM. Okey, faham. Okey, jadi doktor, saya baru baca benda ni dan dia pernah menjadi satu isu yang agak besar pada tahun ini. Ketika bulan Ramadan. Kalau doktor masih ingat lagi, ada satu ketika itu di mana ada sebuah masjid telah melakukan azan terlebih terawal. Yes. Jadi telah memberi kesan ke hampir semua penduduk di sekitar itu. Jadi apa yang saya baca, mungkin ramai yang masih lagi mungkin tidak tahu bahawa NMIM adalah the custodian, penjaga ketepatan Malaysia Standard Time. Boleh doktor terangkan sedikit? Okey. Malaysian Standard Time, NMIM adalah penjaga kepada masa standard Malaysia. Masa standard untuk Malaysia. Dan masa standard untuk Malaysia ni, kita memang available dalam website. Malaysian Standard Time. Just dekat Google, just type je Malaysian Standard Time, then dia akan pergi kepada website kita yang memang akan ada time tu, Malaysian Standard Time tu. So, especially lah kepada bulan-bulan puasa dan kepada siapa yang berpuasa, yang terbaiknya adalah dekat-dekat waktu berbuka tu, check lah the Malaysian Standard Time tadi tu. So, dan waktu berbuka itu, waktu pada situ adalah waktu yang tepat. Dan seragam, yang telah diseragamkan di seluruh dunia lah, mengikut zon-zon masing-masing. Okey, jadi terutama yang ingin mendapat betul-betul keyakinan ketepatan tu hanya perlu pergi ke website Malaysia Standard Time. Boleh. Dia kalau macam kita sebagai public, kita just Google ke Malaysian Standard Time untuk waktu buka. Tapi kepada macam industri-industri tertentu, dia akan ada direct punya langganan dengan pihak NMIM untuk memastikan masa dia tu adalah tepat. Saya bagi contoh, kalau Cik Arif pernah pergi ke MITI. Di MITI ada Malaysian Standard Time. Ya, betul. So, Malaysian Standard Time yang ada di MITI tu, dia memang direct link ke NTP, dia adalah direct link ke NMIM. So, maksudnya masa di situ adalah masa yang tepat, Malaysian Standard Time. So, kalau kita lihat kat situ, itu semasa yang tepat. Tapi kalau macam kita yang biasa ni, untuk tengok kita akan buka website kan. Tapi kalau yang melanggan kepada NMIM tu, dia akan ada, orang kata secara mudah ni kita kata dia akan ada laluan khas lah. Dia ada kabel lah, not the physical kabel lah. Tapi dia ada laluan khas ke situ, dan masa yang dipaparkan di tempat dia adalah masa is a Malaysian Standard Time. Okey doktor, apa yang kita baru bicarakan tadi itu sangat menarik. Mungkin memberi lebih keluasan kepada orang untuk mengenali lebih lanjut berkenaan dengan NMIM ni, bahawa sebesar-besar pengukuran sehingga kepada sekecil-kecil itu adalah di bawah tanggungjawab NMIM, which saya rasa sangat impresif lah yang kita boleh cakap. Okey doktor, kita dah berbincang sedikit, kita akan kembali sebentar lagi untuk kita berbincang dengan lebih lanjut. Okey, selamat kembali. Tadi kita dah mendengar sedikit penerangan berkenaan peranan NMIM kepada negara kita. Jadi doktor, macam saya mention tadi pada awal-awal sekali kita punya opening tadi, yang kita semua sedia maklum bahawa SIRIM sedang menyambut ulang tahun ke-50 penubuhannya sejak tahun 1975. Dan NMIM ditubuhkan pada tahun 1978. So adik. Okey doktor, tahun ni istimewa sebab kita hasilkan merchandise. Merchandise sepenuh 50 tahun yang mana tak boleh didapati di mana-mana saja. Hanya ada di SIRIM, yang mana kita buat dia punya design tu khas di SIRIM. Yang pertama adalah ini doktor, multi-purpose bag. Doktor selalu travel tak? Oh ya. Okey, doktor bila doktor selalu travel, doktor kena ada benda ni. Betul, setuju. Sebab apa? Sebab yang ni doktor kalau boleh tengok dekat belakang dia ni, kita boleh letak dekat doktor punya ni luggage tu, senang untuk letak apa saja dekat sini.
Kalau kadang-kadang kan tengah-tengah flight jalan jauh tu kan ada benda yang kita nak ambil, kita boleh ambil terus daripada sini. Jadi saya rasa sesuai lah tu doktor ni. Sesuai. Okey doktor, kita juga selain daripada situ, alamak bila dia dah buka ni dia dah jatuh dah. Tapi tak apa. Okey, ni suction mark. Nampak tak susah saya nak ambil? Suction mark ni adalah seperti tumbler. Okey, kalau yang terdengar tu saya punya producer tergelak kat belakang. Okey. Suction mark ni kenapa saya kata benda ni lain daripada yang lain, sebab selalunya kita punya mark ni kalau doktor letak atas meja, kita kan buat kerja kalut-kalut. Betul. Alah, saya orang Penang tu yang kalut-kalut tu. Kan kita macam rush semua kan. Pak terjatuh air. So dengan ada suction mark ni dengan logo 50 tahun yang menarik ni, saya rasa ini pun sesuai untuk doktor. Betul. Saya rasa semua barang yang saya bawa ni sesuai untuk doktor. Bukan sekadar untuk doktor tetapi sesuai juga untuk yang kita punya penonton-penonton ni. Yang mana memang kita jual untuk tahun ni. Okey, yang paling yang disukai ramai, payung. Di musim hujan. Sekarang musim hujan. Sekarang ni satu hujan, tidur malam sedap. Tapi pagi-pagi bila nak pergi kat kereta, hujan. So, kita ada payung 50 tahun kita besar. Nampak tak logo dia? Logo dia, logo 50 tahun, design yang cantik, sirim. Kalau sirim ni satu je yang selalunya kita ni mudah dapat lah, orang percaya. Kau orang sering tanya ada sirim tak? Betul. So logo ni ada logo sirim. Tapi jadi Payung tak bocor. Payung tak bocor, insyaAllah. Okey. Tak boleh claim pula kan. Tapi insyaAllah payung ni adalah payung yang berkualiti dengan design 50 tahun kita yang cantik. Jadi saya rasa semua barang-barang kita ada juga mark kat depan ni. Kalau boleh penonton boleh nampak dekat dalam kamera tu, mark ni berwarna kuning dengan hitam yang sangat cantik, sama juga untuk 50 tahun sebagai merchandise untuk simpan. Mungkin ramai yang membesar mengenali sirim ni, sirim, helmet semua kan. Padahal macam doktor sendiri pun kita semua tahu perkhidmatan ni sirim lebih meluas. So kalau yang mana nak tahu lebih lanjut berkenaan perkhidmatan yang ada di sirim ni, boleh tengok kita punya episod-episod terdahulu yang mana kita bercerita pasal peranan-peranan sirim. Okey, semua merchandise saya tunjuk ni doktor boleh dapat dekat beg kuning. Okey, beg kuning di T tu lah. Jadi nanti boleh tengok dan boleh dapatkan sebagai memorable items lah. Kena beli ni. 50 tahun sirim. Betul doktor. Tak lalu dah. Tak lalu dah. Dia kalau 51 habis dah. Habis dah. Sebab kalau 50 tahun ni kita spin ke 55 tu. 50 boleh keluar kan? Okey. So 50 tahun ni sangat signifikan lah. Betul. Kalau untuk lelaki, age started at 50. Kita fokus kepada merchandise. Kita fokus kepada merchandise. Minta maaf kadang-kadang kita terkeluar daripada sini. Jadi mana-mana barang yang mana yang kita tunjuk tadi boleh didapati di beg kuning. Betul. Okey, di beg kuning Sirim Berhad lah. Okey, kita teruskan doktor. Boleh. Okey, tadi kita dah berbincang dengan peranan utama dalam memacu agenda negara lah. Okey, jadi saya nak beralih kepada apakah fokus semasa projek yang sedang dibangunkan oleh NMIM yang diberi keutamaan buat masa sekarang ni mengikut trend global kita. Daripada masa ke semasa, pengkuran-pengkuran di NMIM kita perlu improve capability supaya kita dapat support industri-industri dan juga keperluan-keperluan perundangan semasa. Jadi yang sedang kita fokus sekarang ni dari segi development tu hampir siap, which is tahun ni akan siap, adalah untuk memastikan ketepatan stesen-stesen pengecas EV. So sekarang ni di Malaysia, kerajaan kita menggalakkan penggunaan kereta-kereta elektrik dan pastinya kereta-kereta ini perlu dicas. Dan pengecasan itu adalah pada EV charging station tadi itulah ya. Okay. So EV charging station ni akan ada orang kata trade di situ. Akan ada jual beli. Which is bila dia charge yang mengecas ni perlu membayar kepada pemilik stesen-stesen tersebut. Jadi konsepnya sama seperti
pam minyak. Okey. Konsep stesen pengecas EV sama seperti pam minyak. So pam minyak juga kita perlu pastikan volume dan sebagainya kan. Samalah juga dengan EV. So jadi pada ketika ini itulah orang kata moving forward penetapan untuk memastikan ketepatan pengukuran pada EV charging station tersebut. Dan seterusnya akan datang juga NMIM akan mula bergerak kepada yang lebih advance, ya, pengukuran-pengukuran yang lebih advance, which is yang itu akan melibatkan quantum metrology. Okay. Sekarang ni dunia sedang bergerak ke arah itu. Betul. So Malaysia tidak boleh ketinggalan. So Malaysia memang juga bergerak ke arah itu. Dan dari segi NMIM kita akan menyediakan apakah pengukuran-pengukuran yang perlu ada untuk menyokong pengukuran dalam bidang kuantum. Kuantum tu kalau dah bahasa mudahnya doktor, untuk pemahaman orang. Dia memang sesuatu aktiviti yang begitu cepat. Dia sangat cepat. Kuantum, ya. Dia dah basic fizik dah. Kuantum ni dia dah go back basic. Sebab selalu saya dengar kuantum fizik. Betul lah tu. Kuantum fizik tu, kuantum tersebutlah dia akan pergi kepada metrologi, komputer dan sebagainya. So bila komputer nanti dia sangat laju, dia punya kecepatan dia tu, so kita kena bersedia dari segi pengukuran juga. So dan seterusnya hidrogen, pengukuran bila kerajaan juga bergerak ke arah hidrogen, tenaga-tenaga lain selain daripada minyak dan sebagainya, pengukuran juga perlu ke arah itu. Dan di NMI juga kita juga telah bergerak kepada digital. Anything yang sebelum ni adalah dalam keadaan paper dan sebagainya, so kita bergerak ke arah digital. Data data analisis sistem, sertifikat dalam bentuk digital, itu adalah orang kata way forward NMIM ke arah itulah. Alright, tadi doktor ada mention lah yang mana dunia ni sedang evolve, sedang berubah. Kita harus cepat. Yes. Kita jangan ketinggalan, sebab kalau ketinggalan merugikan peluang kita. Betul. Jadi saya nak beralih sedikit. Tadi kita dah bercakap pasal dalam negara. Di peringkat global, saya percaya NMIM punya peranan yang besar di peringkat global, kerana baru-baru ini saya telah baca yang NMIM memimpin Forum Meteorologi Undang-Undang Asia Pasifik. Betul. APLMF. Peranan NMIM dalam forum ini boleh doktor terangkan sikit? Dia sebenarnya dia peranan Malaysia. Sebenarnya APLMF ni peranan Malaysia melalui NMIM lah. Sebab NMIM yang terlibat dalam bidang meteorologi. So saya nak bagi sedikit. Meteorologi ni selalu orang confuse dengan meteorologi. Ya betul. So meteorologi adalah sains pengukuran. Which is meteorologi adalah berkenaan dengan cuaca. Macam tu. Jadi kembali kepada meteorologi tadi tu. APLMF adalah Asia Pacific Legal Meteorology Forum. So dia berkenaan dengan pengukuran-pengukuran perundangan di peringkat Asia Pasifik. So Malaysia melalui NMIM telah dilantik sebagai presiden dan juga sekretariat untuk orang kata lead lah. Kita lead this APLMF ni di peringkat Asia Pasifik. Dan baru-baru ni kita telah bermesyuarat di Bandung, Indonesia. So 19 negara ekonomi telah hadir dan 54 partisipan telah hadir. So kita handle that meeting lah together with the orang kata executive committee member daripada New Zealand, Jepun, China, Thailand, dan macam itulah ya, kita work together. So ini adalah peranan yang besar sebenarnya. Betul. Which is macam tadi saya beritahu, kita kena memastikan pengukuran yang seragam di dalam negara. APLMF ni pula dia adalah untuk memastikan pengukuran yang seragam di peringkat Asia Pasifik. So maksudnya semua 1 meter yang kita ukur di Malaysia dan semua negara-negara Asia Pasifik perlulah 1 meter yang sama. 1 kilogram yang sama. 1 liter yang sama. So bagaimana cara mengukur dan sebagainya, itulah yang dibincangkan di dalam forum-forum ini, dan untuk memastikan tiada negara-negara di Asia Pasifik ini ketinggalan dan pengukurannya tidak tepat. Itulah betul. So di samping APLMF, so NMIM juga aktif untuk Asia Pacific Meteorology Program. So Asia Pacific Meteorology Program ni adalah scientific meteorology. So which is scientific, dia bermula daripada scientific barulah dibawa kepada legal. Scientific ni maksud
maksudnya asas-asas pengukuran yang daripada awal penubuhan pengukuran. So yang ini pentingnya APMP ni adalah untuk NMIM unit-unit pengukuran NMIM ni diiktiraf di peringkat antarabangsa akan melalui APMP ni. Okay. So kita ada beberapa pakar-pakar di NMIM yang diiktiraf di peringkat APMP. Pakar masa diiktiraf di sana, digital meteorologi dan banyak lagi lah yang Malaysia tidak ketinggalan. Jadi APMP, APLMF dan kita juga dari meteorologi di peringkat Islamic country iaitu SMIC. Kita juga aktif di peringkat Islamic country yang di mana baru-baru ini teman saya pergi bermesyuarat di Turki untuk Islamic meteorology. Okey, jadi APLMF ni dengan APP ni Malaysia mengetuai pada tahun tidak. APLMF Malaysia sebagai presiden. APMP Malaysia participate. Dia punya chairman ni adalah Singapore. Singapore. Untuk APLMF ni kita punya tempoh, kita punya presidensi sampai bila tu? Okey, kita punya presidensi adalah kalau ikutkan akan tamat pada 2026. Okey. Kita dah 6 tahun pegang. 6 tahun pegang. Satu pencapaian yang cukup luar biasa. Bermakna Malaysia ni melakukan kerja yang terbaik. Jadi terus menerus diberi kepercayaan. Diberi kepercayaan. Sebab untuk kita mendapat mandat untuk mengetuai satu forum ataupun satu badan di peringkat antarabangsa bukan mudah. Betul. Sebab negara banyak. Satu dunia ada banyak negara, almost 200 negara kan, 190 lebih. Dan di peringkat regional juga ada bilangan-bilangan negara. So apabila Malaysia diberi kepercayaan untuk mengetuai satu forum begini, memang satu pengiktirafan lah. Betul, satu penghormatan kepada Malaysia juga, dan juga dia penghormatan kepada Malaysia dan kepercayaan kepada NMIM. Betul. Sebab dia melalui NMIM. Sebab dia melalui NMIM kerana sentiasa deliver good job untuk atur persidangan-persidangan, program-program yang telah ditetapkan. Okey doktor, kita dah bercerita tadi daripada kita bercerita pasal yang sistem stesen pengecasan sehinggalah peranan di peringkat global. Jadi untuk kita tahu sikit lagi lanjut berkenaan dengan apakah wawasan dan harapan doktor, kita akan bercerita sebentar lagi. Kita akan berehat sebentar. Okey, sahabat kembali, tadi kita dah bercerita bermacam-macam doktor berkenaan dengan peranan, apa projek utama, pencapaian, pengiktirafan. Jadi kita nak kembali ke satu yang perbincangan yang lebih leisure sikit lah, which is apakah wawasan dan harapan doktor untuk masa depan NMIM, terutamanya dalam menyokong aspirasi kerajaan. Untuk NMIM ni sampai bila-bila pun dia perlu ada dalam negara kita. Dan daripada masa ke semasa, infrastruktur pengukuran di NMIM ni perlu ditambah baik untuk memastikan dia orang kata boleh support. Bila industri teknologi berkembang di negara kita, pengukuran boleh support. So kita tak boleh industri terlalu tinggi, pengukuran kita jauh daripada situ. So jadi industri-industri ini nanti akan terkapai-kapai. Tidak tahu dekat mana dia nak memastikan ketepatan pengukuran dia. Sebab dalam negara kita ada pelbagai industri. Sekecil-kecil industri yang kita ada adalah runcit dan sebagainya. Tapi kita ada multinational company. Yang di mana multinational company ni equipment mereka sangat advance. For example, industri semiconductor, E&E, robotik dan sebagainya. So equipment ini pastinya akan ada pengukuran di situ. Keperluan pengukuran. So, infrastruktur yang ada di NMIM daripada masa ke semasa perlu ditambah baik untuk boleh support industri-industri ini. Okay? Dan tujuan dia adalah, objektif dia tadi, supaya kita dapat memastikan industri ekonomi kita akan berkembang dengan pesat apabila industri-industri ni dapat menghasilkan produk dan sebagainya yang bertaraf global. Dan juga kita juga dapat memastikan yang apabila perdagangan berlaku antara negara,
fair trade akan berlaku di situ. Okey. Produk-produk daripada Malaysia tidak akan disoal. Tidak akan ditanya betulkah timbangan ini, betulkah ukuran ini, betulkah frekuensi, betulkah voltage, current dan sebagainya, because semua itu measurement kita telah diiktiraf di peringkat antarabangsa. So apa inisiatif yang telah dilakukan oleh NMIM? Daripada semasa ke semasa kita akan buat pelbagai permohonan, presentation dan sebagainya kepada government, dan government kita punya Kementerian Keuangan, MOF, MITI, dan mereka faham apa mandat NMIM tadi telah acknowledge by them, and from time to time kita akan menerima bajet-bajet tertentu lah untuk pembangunan tersebut. For example, yang saya kata pembangunan kuantum tadi tu, yang itu pun kita telah dapat bajet tersebut. Jadi di situlah anggota kerja di NMIM akan berusaha keras untuk memastikan bagaimana pembangunan NMIM, infrastruktur NMIM dapat menyokong pembangunan ekonomi Malaysia. Okey. Sangat besar aspirasi dia. Betul. Dari dalam negara sehingga tanggungjawab keluar. tu. Ya, Tanggungjawab dia pun besar, dan saya rasa insyaAllah NMIM mampu deliver. InsyaAllah dengan sokongan-sokongan yang kita dapat daripada kementerian, daripada SIRIM sendiri, daripada kerajaan kita. Okey. Jadi doktor, kita dah bercakap pelbagai perkara. Jadi saya nak tanya, apakah ada mesej tak yang doktor ingin sampaikan kepada pendengar kita ni, kepentingan meteorologi dalam kehidupan seharian dan juga kepada yang mana berada dalam industri? Meteorologi ni kita tak nampak. Tidak dapat dilihat lah, orang kata, tidak dapat dilihat. Kadang-kadang orang pun tak maklum pun berkenaan dengan meteorologi ni, sains pengukuran yang saya kata tadi. Tapi sebenarnya ia ada dalam kehidupan kita. Setiap manusia ada meteorologi dalam kehidupannya. Ada sains pengukuran dalam kehidupannya. So which is daripada kita bangun tidur sampailah kita tidur balik, memang ada. Daripada kita hidup, daripada kita mula kehidupan kita sampailah kita meninggal, ada meteorologi di situ. Okay? Yang saya kata hidup dengan meninggal tadi tu, bila kita bayi lahir, kita akan ditimbang berat. Okay, dia akan timbang berat kita, dia akan timbang tinggi kita, pelbagai timbangan dia akan buat pada kita. Apabila kita dah tiada nanti, kita juga diukur saiz kubur kita. Saya takutlah bila dah masuk bab-bab ni. Ya, betul. Jadi itulah meteorologi sebenarnya. Okey, kita tu seram, kita patah balik. Okey, jadi kalau dari segi yang saya kata bangun tidur tadi, bangun tidur first kita akan set alarm. Kita akan tengok jam. Betul. Kita nak bergerak, pukul meeting pukul berapa dan sebagainya, kita akan tengok jam. So ada masa di situ. Masa itu adalah pengukuran. Betul. Ya. Dan dalam kehidupan kita seharian pula, kita akan membeli di pasar raya, membeli di pasar malam. Kita akan timbang itu, timbang ini dan sebagainya. So berat jisim yang kita timbang tu mesti tepat. Itu adalah pengukuran, ya. Dan kita bergerak ke sana sini. Kita perlukan mengisi minyak kereta. Volume mesti tepat untuk kereta. Tak tepat, takkanlah kita nak bayar, kita isi 9 liter, kita bayar 10 liter. Betul. Itu jadi isu nanti. Betul. Okay? So, itu mesti tepat. Volume yang rakyat terima mesti tepat. Itu perkara yang sensitif. Ya, itu perkara yang sensitif. Saya tak mau cerita banyak-banyak, tak habis nanti. Okay. Jadi, dan seterusnya, EV charging dan sebagainya. Okay. So, apa-apa saja yang melibatkan pengukuran, sekiranya ianya tidak tepat, dia akan, impaknya adalah kepada rakyat. Betul. Rakyat membayar tapi tak dapat yang sepatutnya. Jadi itulah, walaupun ianya tidak kelihatan, walaupun meteorologi kita tak nampak, tapi di dalam hidup kita sentiasa ada meteorologi. Betul. Okey doktor, kita dah habis. Kita dah di akhir perbincangan kita. Jadi kepada pendengar kita, apa yang kita boleh rakumkan dengan apa yang sebentar tadi doktor cakap berkenaan meteorologi ni berada di semua tempat. 24 jam dengan kita. Yang mana meteorologi ni mungkin ramai yang tidaklah terlalu mengambil dia tidak cakna. Cakna. Tidak cakna. Saya dengar cakna sampai saya lupa berkata cakna. Dia mungkin tidak cakna sangat berkaitan dengan meteorologi ni. Kewujudan dia, kepentingan dia. Terutamanya mungkin mereka melihat kepada industri. Tetapi sebenarnya meteorologi ni memberi impact secara terus kepada rakyat, di mana ketepatan itu akan memberi kesan yang mendalam.
terutama dalam perdagangan yang telus. Even you isi minyak pun, you nak ketepatan apa yang you dapat dengan apa yang telah ditunjukkan di meter itu. Jadi untuk semua, NMIM ni adalah asas kepada semua pengukuran dalam Malaysia ini. Jadi doktor, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada doktor untuk sama-sama hadir dan berkongsi, bercerita berkaitan dengan NMIM ni yang bagi kita banyak yang ilmu yang dikongsikan dan kita mendapat lebih jelas pandangan berkenaan dengan NMIM secara keseluruhannya. Kepada semua pendengar kita, jangan lupa tonton video ini secara penuh episod kali ini di YouTube Sirim dan jangan lupa untuk follow kita punya social media kita. Doktor dah follow kan? Oh, mesti. Saya selalu nampak doktor like social media Sirim. Doktor antara kita punya follower yang setia. Fan. Top fan yang nombor satu. Jadi kepada semua, contohi doktor. Follow untuk dapat ikuti perkembangan semasa. Terdapat pelbagai kita punya konten-konten yang sangat menarik, menerangkan kita punya perkhidmatan yang saya rasa dibuat secara sangat kreatif. Yes, sangat kreatif. Sangat kreatif. Jadi terima kasih kepada doktor sekali lagi dan jangan lupa untuk tonton episod ini. Selamat babai pula doktor. Nervous jumpa doktor. Sayang sebab tak nak tinggalkan podcast ni sebab banyak lagi yang perkara-perkara yang menarik boleh dibincangkan. Okey, kepada semua penonton kita, bye-bye.